Okey, kat sini kalau siapa berminat nak jahit blouse baju sendiri, blouse jalan-jalan, casual wear, korang boleh pakai pola ni, blouse mini ikat. Okey, pola blouse mini ikat ni dia kembang daripada dada. Okay, dia ada cutting jugalah, shape cutting dekat bahagian dada ni. Okay, pola akan dapat bahagian depan, bahagian belakang, pola lengan dan juga lapik leher. So macam ni keadaan pola dia. Saya ada guideline kat sini, bust line, and then blouse mini ikat. Lepas tu ada tulis front body skirt 1 on 4. Lepas tu ada simbol lipatan dekat sini. So maksudnya untuk korang potong kain dekat lipatan kain. Okey, saya ada sediakan link Shopee dekat dalam YouTube ni. So korang boleh klik je link tu untuk terus beli pola Proud Series ni. So bolehlah jahit baju sendiri dekat rumah. Pola ni sangat mudah lah. So sesuai untuk siapa yang baru nak mula belajar menjahit baju. Saya recommend jugalah untuk korang guna pola ni untuk jahit your first baju. Sebab dia mudah, dia tak ada dart dan simple lah untuk jahit. Dia tak banyak step sangat kan. So korang boleh pilih size ikut saiz badan korang. Okay, saya punya pola standard size ada daripada XL sampai 3XL untuk pola ni. Okay, kalau berminat boleh klik link Shopee dekat dalam video ni untuk beli pola blouse mini ikat ni.